adakah? Man siapa? Ulang balik. Ulang lagi. Hal tiga guna. Hal anti mahfuzah. Tapi kita jangan guna. Atadhabina ilal madrasah. Adakah awak nak pergi sekolah? Ataqra'ul Quran. Adakah awak nak baca Quran? Ata'kulinal arzah. Itu huruf hamzah sebiji bermaksud adakah juga. Hal adakah? Adakah? Man siapa? Kenapa belajar dengan saya tangan kena gerak? Seorang manusia, dia koyak. Bila tangan dia gerak, dia boleh koyak? Tak boleh. Hebat? Aina di mana? Mata bila? Kam berapa? Hal adakah? Adakah? Man siapa? Aina di mana? Mata bila? Kam berapa? Ulang. Last kali ada dia kau ni dah gerak, mulut tak gerak. Semua soalan ni akan ada dalam kefahaman. Adakah apa hal? Aku tak tahu lah. Itu tak boleh ya. Okey, Wahid, Isnani, Salasa. Kaifa bagaimana? Limaza? Kenapa? Bimaza. Maza apakah? Bimaza dengan apa? Hal adakah? Adakah? Man siapa? Aina di mana? Mata bila? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Limaza kenapa? Maza apakah? Bimaza dengan apa? Ma apa? Satu, dua, tiga. Limaza kenapa? Maza apakah? Bimaza dengan apa? Ma apa? Uzkur sebutkan. Liman untuk siapa? Satu, dua, tiga. Maza apakah? Bimaza dengan apa? Ma apa? Uskut sebutkan. Liman untuk siapa? Ila aina ke mana? Maruka apa pandangan awak? Isyrah terangkan. Takallam terangkan. Wadih terangkan. Min aina dari mana? Okey, jom kita nyanyi dengan Abdullah. Mudah sikit ingat kok. Kakak nyanyi. Okey, Kak Bayi